Okay guys, dekat aku ni ada satu jam azan. Jam azan ni datang daripada Pahang. Jauh ni datang. Okay. Owner ni, customer ni minta tolong aku check apa masalah dia. Jadi customer ni kata jam azan dia jadi macam ni. Masuk je adapter dia berkelip-kelip macam ni. Jadi kalau macam ni bagi aku dia macam seolah-olah tak cukup power. Macam ampere tak cukup. Voltage aku ukur pakai multimeter cukup. Tapi pakai adapter dia ni macam problem. Okey, jadi aku dah ukur dengan adapter ni dengan multimeter. Sepatutnya dia dapat 9 volt. Model ni dia pakai 9 volt. 2 kalau tak silap aku. Jadi aku cadang gantikan dengan adapter yang baru. Adapter dia ni sebenarnya 9 volt 2 ya, jadi aku tak pasti kenapa sebelum ni dia dapat 9 volt tapi dia berkelip. Jadi aku assume dia current macam tak cukup untuk supply pada jam ni. Jadi bila aku dah gantikan adapter baru, jadi korang boleh tengoklah jam azan ni boleh hidup macam biasa, normal macam biasa. Jadi memang betul lah adapter ni ada masalah. Jadi kalau korang ada jam azan yang macam ni punya simptom, cuba korang ganti adapter dia dulu. Cuba tengok volt dengan ampere dia kalau nak beli yang baru. Okay, jadi pastikan kalau gantikan yang baru, volt dengan ampere dia mesti betul. Kalau tak, macam-macam masalah korang pening nak troubleshoot. Okay guys, thank you guys support video ni sampai habis.